ada satu fasa ni, saya sampai rasa fobia, tak nak pergi kedai makan. Kenapa pula? Waktu tu anak saya tiba-tiba tengah makan ni, makan kat kedai apa yang dia suka, dia berguling kat situ. Dia berguling, dia dah berguling satu hal. Lepas tu menangis lagi. Kita ni, saya dengan suami ni tak tahu dah nak buat apa ni. Nak berguling sekali ke? Itu first time ke apa? Itu first time yang paling teruk. Oh. Pernah ada sebelum tu tapi still under control. Tapi yang ini, dia berguling, menangis dan menjerit. So dekat situ, bila dia dah menjerit, orang dah pandang dia sekeliling. Bukan orang pandang dia, orang pandang kami. Dan ada yang record juga. Serius? So bila dah jadi macam ni, kita dah jadi, saya pandang suami, suami pandang saya. Saya tak tahu nak buat apa. Cerita ni pun saya rasa macam gigil tau, sebab teringat balik kejadian tu. Lepas tu anak saya muntah. Muntah? Yang Habis? sebanyak-banyaknya. Kena baju saya, baju suami, Uish. dan juga meja sebelah kena tempias sikit. Allah. Orang Tapi, ada berapa? itulah, bila ingat balik benda-benda tu, ada je orang baik dalam dunia ni yang faham. Staff kat situ sangatlah bagus. Dia tolong, datang mop apa semua, tolong coolkan anak saya, tolong coolkan kami. Dan dia terus tutup bahagian kawasan kami tu, supaya kita orang boleh bertenang. Bagusnya. Dan parents yang satu family tadi tu, dia siap belikan baju untuk anak Yang saya mana sebelah dan yang kami. kena tu? Yang kena tu? Sebab situasi ni, Allah. benda tu saya akan ingat sampai bila. So benda ni sebenarnya awareness tentang autism ni dah banyak. Cuma kita belum pernah terjadi kat Patah Hidung. Jadinya bila jadi macam tu, kita tahu sebenarnya ada orang concern dan kita tak kesorangan pun. Betul.